Macam kita nak napas susah dulu kan. Makcik mana. Tapi sekarang alhamdulillah, lepas kita orang yang cik amalkan ni, tak ada benda lah. Tak dulu sikit Panadol. Sakit kepala ke macam mana? Sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala tu sakit leher ni kan. Okey, nama saya Abdul Ghani bin Abdul Malik. Berasal dari Perak. Dan menetap di Masjid Tanah Melaka. Umur saya sekarang ni dah 70 lebih. Acik minum jus pari ni hanya untuk jaga kesihatan acik. Sebab sebelum acik minum ni, macam-macam penyakit yang ada kat acik. Sama sakit kepala, sakit leher, lutut. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Dengan izin Allah. Beransur kurang. Beransur kurang. Bukan maksud mungkin dah kurang, tak ada. Tak ada dah benda tu. Tak ada dah. Amal ni. Sebelum acik amalkan darah tinggi acik dulu. Paling tinggi dah 19. 19. Bawah dia 102, 103 macam. Tinggi ya. Tapi selepas acik amalkan ni, acik beli dekat Amy dulu kata makan separuh. Boleh pergi turun ke 120. Lepas tu bawah dia tak silap 85 tu lah. Lepas tu sampai dia menurun. Sampai turun lah. Sampai doktor swasta cakap pakcik macam orang muda punya BP. Panadol. Betul apa naga kata paracetamol lah benda kan. Tu lah untuk ni kan. Berarti dalam 2 jam tu apa tu sakit balik. Tapi lepas cik amalkan ni memang alhamdulillah lah. Nama saya Nazrul Hisham bin Muhammad Holding. Saya sekarang berumur 45 tahun. Saya bekerja sebagai jurutera awam di Jabatan Kerja Raya Daerah Pekan. Untuk maknanya rumusan daripada apa yang saya dapat daripada jus Ratu Pari ini, bagi saya menggunakan produk jus Ratu Pari ini dapat mengurangkan darah tinggi yang saya ada, dan juga saya dapat menurunkan paras kolesterol lah. Dan bagi saya menyarankan lah, bolehlah untuk siapa-siapa yang ada masalah darah tinggi dan juga kolesterol, mencubalah produk ni. Ini lagi satu testimoni daripada pengguna seketika, Kak Mah. Kak Mah cakap dia rasa syukur kepada Allah sebab makan seketika ni dia dah boleh jalan jauh petang-petang. Latih diri berjalan jauh, badan dah rasa kurang rasa sakit. Syukur sangat-sangat. Badan pun dah rasa ringan. Alhamdulillah. So inilah salah satu pengguna seketika. So siapa-siapa yang ada masalah macam Kak Mah ni, boleh buat pembelian seketika sekarang. Alhamdulillah, inilah salah satu testimoni daripada pengguna seketika. Alhamdulillah, dia cakap sakit pinggang dan kebas-kebas pada peha betis tidak lagi sakit. Alhamdulillah. So siapa-siapa yang ada masalah macam Pakcik Fauzi Nasa daripada Sempurna Sabah ni, bolehlah cuba konsum seketika untuk melegakan masalah-masalah sakit saraf, sakit pinggang ke punggung, skiatika kan, kejang-kejang apa semua. So boleh buat pembelian sekarang. Alhamdulillah, ni kita ada lagi satu testimoni untuk Mbak Damai. Akak ni cakap dulu tekanan darah tinggi mak dia tinggi sangat, 160 dan 100. Tapi selepas 1 minggu amalkan Mbak Damai, tekanan darah tinggi mak dia makin stabil, 120 dan 74. Jadi, kalau korang ada masalah darah tinggi juga, boleh cuba ikhtiar dengan Mbak Damai. Alhamdulillah, kita ada testimoni terbaru untuk Mbak Damai dari Pakcik Hassan Buyung. Pakcik ni dah cuba banyak jenis ubat, tapi dengan izin Allah, Mbak Damai ni memang dapat membantu kepala dia yang selalu sakit dan pening. Pakcik ni cakap dia selalu susah tidur malam, kepala selalu pening, rasa berat dekat bahagian tengkuk. Tapi selepas 5 hari dia amalkan Mbak Damai, badan dia mula rasa ringan dan mudah sikit untuk tidur malam. Jadi untuk korang yang ada masalah yang sama, selalu sakit kepala, tegang di bahagian bahu dan leher, boleh cuba ikhtiar dengan Mbak Damai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pengguna jus Tiara, tapi mak saya menggunakan jus Tiara. Tahun lepas mak saya didapati kolesterol tinggi dekat jantung, sehingga menyebabkan saluran di jantung tersumbat, dan buah pinggang pun dah agak rosak. Doktor kata dah stage 3 rosak. Bacaan buah pinggang tu 170 lebih kalau tak silap. Lepas tu bila mak saya ni dia asyik keluar masuk hospital 2
bulan sekali akan warded lah sebab masalah bila buah pinggang ni dah tahap 3, dah agak teruk, jadi menyebabkan organ-organ lain dah tak berapa okey. Jadi asyik keluar masuk hospital. Bila ayah saya dia tengok Facebook, dia tengok iklan-iklan berkaitan jus tiara ni kan, jadi dia bagi tahu saya lah, dan saya pun belikan untuk mak saya gunakan. Okey, saya mula beli jus tiara ni pada bulan Januari 2024 dan sampai sekarang mak saya masih konsum jus tiara ini, dan dah 10 bulan lah lebih kurang, dan sekarang ni memang dah nampak perubahan yang agak baik, sangat baik daripada bacaan buah pinggang 170 lebih, sekarang ni dah jadi 130 lebih kurang. Dia dah turun, bacaan buah pinggang tu dah turun. Mula-mula saya agak tak percaya jugalah jus-jus macam ni, tapi bila dah ada ujian daripada hospital dan menunjukkan bacaan buah pinggang yang dah semakin menurun, dan mak saya pun alhamdulillah dah kurang lah sejak konsum jus tiara ni. Alhamdulillah memang tak adalah warded. Kalau sebelum ni tahun 2023 tu memang 2 bulan sekali, memang kejap masuk hospital. Tapi sekarang ni alhamdulillah syukur sangat. Jadi memang saya sangat berpuas hati lah dengan jus tiara ni, dan insyaAllah saya akan konsum selagi mak saya memerlukan. Okay? Terima kasih jus tiara, terima kasih. Sejak menggunakan produk jus jadi, kesihatan saya bertambah baik. Saya telah mengamalkan lebih kurang selama 6 bulan, mana keadaan semasa saya pun okey, dan saya syorkan kepada rakyat Malaysia supaya menggunakan jus jadi. Jus jadi, jus yang terbaik. Ini suami saya, Mr. Cole. Dia mula amalkan jus jadi. Sekarang kesihatan dia lebih bertenaga, dan yang ini jus ini dapat membantu dia punya wounds recovery. Mula-mula wounds dia tidak kering. Selepas amalkan jus jadi, dia punya wounds semakin kering, dan ini juga dapat membantu dia untuk lebih bertenaga, dan sekarang dia mengamalkan jus jadi ini setiap hari. Saya sangat gembira bertemu dengan jus jadi ini kerana dapat membantu kesihatannya semakin bertenaga dan tidak selalu mengantuk dan tidur. Terima kasih.